Okey, Assalamualaikum guys. Right, kita baru saja terima panggilan khemah khas kucing di dalam enjin kereta ya. Yalah, Sabtu pagi ni. Mungkin dia nak baru bangun nak pergi ke pasar ke. Ada pula kucing dekat enjin dia. Kan, apa pun tak apa, jom kita ke lokasi kejadian. Let's go. 64 69. Betul nak 64. Nampak 4 belakang. Betul ke? Betul. Assalamualaikum. Oh, sawa kecil. Sawa apa tu? Anak sawa. Sawa batik. Sawa batik. Oh iya. Kecil je. Mesti pakai tangan je lah. Toiletan. Bagi toiletan banyak kat Malai tu ada 10 ekor. Yang besar 40 kilo pun. Iya. Dia kalau macam tu yang besar boleh telan yang titik. Boleh, dia tak makan nama dia. Oh, dia tak makan. Dia buka dia dengan dia ni makan katak. Oh. Burun, kulit kakao lah. Oh gitu. Dia cantik juga ya. Ha? Banyak tu. Boleh main dulu lah. Kena langsung duduk. Ada orang duduk. Ha? Mana duduk? Main dulu. Ya? Kotak je? Masuk kotak. Masuk bekas. Dan tadi kat dekat alam pun sama. Ada kucing. Kucing dalam Indo kereta. Kena dah glove. Ada. Ha? Kena glove juga. Cuba elak tak nak glove, kena juga. Ada gigit ni. Satu hari je kena 5 kes satu hari. Ya. Ha. Dia tak sangka pula rumah saya. Betul lah. Kejut kadang-kadang kata kita baru jumpa je. Okey, 1 2 3. Bagaimana ni? Oh, pukul lama sembang-sembang. Rupanya rumah saya pula jadi. Saya basuh glove sekejap eh. Habis dah tak boleh. Tengah berlarak je. Kena juga berak dia pagi-pagi ni. Tahan memang kena. Lepak sana, memang saya dah report tu. Memang dia tak boleh. Satu hari kita tak punya siren, so dia macam rumah biasa lah. Lepas kebuang boleh. Ini emergency. Sebab kita takut ular lari ke, kemasan ke apa. Bila ular, kebakaran, dia tak boleh tahan. Kalau dia nak, dia follow. Kita punya SOP lah. Ni saya masuk YouTube, TikTok boleh? Ha? Masuk YouTube dengan TikTok? Boleh. Boleh ah. Tak apa. Jangan. Saya bagi dia untuk dana. Dia selagi orang kata ada orang tak tahu kita punya kerja macam mana kan. Orang tak tahu. Jadi apabila kita masuk benda-benda macam ni, orang kata bomba ni apa? Umur tidur je kat balai, bukan ada kerja pun. Bila kita masuk kan zaman teknologi kan. Bila kita masuk macam ni,
Oh, ada bomba. Oh, ada bomba banyak yang sikit. tak sangka. Dia macam tu lah. Macam itu. Ni pasal ni. Upload dah. Nanti upload. Selesai. Itu dia tadi. Panggilan mula-mula tadi kita dapat kes kucing tapi kes kucing dibatalkan sebab kata mangsa tu kucing dah keluar sendiri, dah dikeluarkan. Okay, so kita terima pula satu lagi panggilan khas ular. So tadi kita dah pergi dah tangkap ular sawa tu, anak ular sawa tu. Alhamdulillah selesai lah. Kita dah sekali kan ular sawa tadi. Ular ni semua ular-ular yang tidak berbisa dalam ni. Ular usuk kerbau, ular anak sawa pun ada. Berapa tu? Ada 5 kot. So kita akan serahkan kepada perhilitan. Kita dah panggil dia nanti, dia akan datang. InsyaAllah lah dia akan ambil dalam minggu ni. Apa pun alhamdulillah selesai. Ular tadi saya tak ada digigit tadi, ada glove, selamat. Tak ada cedera. Apa pun terima kasih guys yang dah tonton video ni sampai habis, yang dah like, share, komen dan subscribe. Tengok video kita yang lain. Kita ada banyak video lagi. Teruskan support channel ni dan kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.